They are friends. At the same time, Datuk Zahid dengan Datuk Najib ini adalah bos, mentor dia, dan juga persahabatan ikrab di antara Datuk Najib dan Datuk Zahid begitu akrab sekali. Itu yang saya tahu. Hari ini kita bersama dengan Tuan Syabuddin Ambon. Tuan Syabuddin, apakah pandangan Tuan Syabuddin tentang kes addendum keputusan kes Datuk Seri Najib hari ini? Oh ya, itu amat mengejutkan ya. Kerana saya berkelulusan undang-undang ya. Saya rasa mengejutkan dan mengecewakan ya. Sebab ini melibatkan institusi Raja-Raja Melayu dan I'm worried that this issue will be a floodgate case, and same time it shows that the power of the Raja-Raja Melayu is being questioned, whereas this matter on the discretion power of the king is absolute for pardon, and that will lead to constitutional crisis. And then no wonder I see this comment by Datuk Zahid Hamidi, President of UMNO. For the last 1 hour, he said that jangan menyimbah minyak pada api yang sedang marak. So it shows that this is a very serious message by the Deputy Prime Minister and the President of UMNO. Then I see this Kini TV, somebody has been saying UMNO berang pemimpin DAP raih keputusan mahkamah. Okay, it's nothing to celebrate lah for us, especially because he's a former premier of the country. Yes, a lot of respect, still a lot of supporters from UMNO, and so many people has known Najib. So they said this sampah and kurang ajar ya. And then I see just now a very stern message by Ketua Pemuda UMNO Malaysia that he wanted during the coming mesyuarat tahunan UMNO that this matter will be debated at the annual general meeting itself. To me, even this is at the High Court case, and the judge has made a decision that the procedure has not been followed, something like that, and this is where the issue is. After all, the addendum has been verified that it was addendum, but now the court says on the procedural matter, therefore the court rejected on this matter. And I do hope lah, saya menyeru kepada semua daripada kita ini, we know that sebagaimana disebut oleh leading counsel Datuk Najib, that they will appeal to the appeal court, and finally there will be a final appeal at the federal court itself. So kalau boleh lah, saya menyeru kerajaan mempercepatkan proses appeal ini to the Court of Appeal dalam very fast lah, do it fast, and same time anything can happen there, we win or lose, but still the last final avenue is the federal court itself. So we cannot delay this sort of decision. It created frictions. Now one of the leader of DAP, and I understand she was a former deputy minister, and her commented is uncalled for. Yeah, at least she said that most of them can celebrate. This is very insulting to Malaysia, and I do hope that dia tarik balik lah. Dia kata nak bersukaria, all that, you see. This is message is very bad. Let the law take its own course, and I'm pretty sure the government will do the necessary thing
whatever fit in this matter, and I'm pretty sure also the rulers, all the kings, will take note on this, and I'm pretty sure that they will even come up with the best issue to resolve this once for all. Itulah saja komen saya, dan saya berharaplah, walaupun saya sedih atas apa yang menimpa Datuk Seri Najib ini, iaitu sahabat baik saya ini, dan saya merayu kepada sahabat-sahabat saya di mana berada, bahawa kita bertenang, dan apapun saya tahu bahawa kita kecewa di atas komen-komen yang negatif yang boleh menghiris perasaan penyokong-penyokong Datuk Najib, dan juga kita tahu bahawa sokongan kepada Datuk Najib ini yang nombor satu penyokong Datuk Najib adalah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. I know this. I really know this because Datuk Zahid is very more or less you cannot simply say something to him on the whatever thing happened to Datuk Najib. They are friends. At the same time, Datuk Zahid dengan Datuk Najib ini adalah bos, mentor dia, dan juga persahabatan ikrab di antara Datuk Najib dan Datuk Zahid begitu akrab sekali. Itu yang saya tahu, dan saya begitu worried lah jika sekiranya perkara ini kerajaan tidak mengambil satu tindakan yang cepat, terutamanya macam saya sebut tadi, mestilah mencari jalan supaya mempercepatkan proses appeal. At the same time, jika bolehlah, bawalah perkara ini dalam kabinet, kerana kabinet adalah merupakan kuasa eksekutif tertinggi, di mana kita tahu bahawa Perdana Menteri juga mempunyai kuasa untuk menasihati Raja-Raja Melayu termasuk Agong sendiri berkenaan dengan addendum ini, sebab dia hanya melibatkan hak mutlak Raja-Raja Melayu, di mana kita tahu dalam perlembagaan sendiri bahawa itu adalah hak mutlak, absolute power of the king. Tidak ada manusia, siapa pun boleh mempertikaikan, termasuk mahkamah sendiri. Itulah komen saya, saudara.